Maksud saya, wafsir dia cantik, misteri dia cantik lah. Okey, sebab saya ada dapat kes macam ni. Owner ingat engine problem. Rupanya minyak yang dia pakai tu tak tahan panas. Ni kena faham ni. Sebab untuk kes Subaru, saya dah test sebelum ni minyak yang okey untuk dia. Pertama, Mano Elite. Nombor 2, Castro H. Nombor 3, Motul. Dan ada beberapa minyak yang lain, saya lupa nama sebab nak cepat. Okey, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi tentang kes minyak hitam kurang. Minyak hitam ni berkurangan. Maksudnya bila kita tukar minyak, kita pakai 2-3 bulan, kita cek tengok minyak tu berkurang dan agak banyak. Kes macam ni kalau bukan masalah pada enjin, kalau enjin cantik, kereta baru tapi minyak hitam berkurang. Maksud saya wafsir dia cantik, misteri dia cantik lah. Okey, sebab saya ada dapat kes macam ni. Owner ingat engine problem. Rupanya minyak yang dia pakai tu tak tahan panas. Ni kena faham ni. Sebab kalau minyak tu tak tahan panas, memang minyak hitam tu boleh cepat meruap. Bila meruap dia jadi wap lah. Dia berkurang lah. Okey, so kat sini saya nak beritahu tentang geng Subaru. Siapa yang pakai Subaru tolong dengar baik-baik. Sebab apa? Sebab Subaru ni dia guna enjin boxer. Enjin boxer ni dia melintang. Okey, jadi enjin dia ni selalu ada masalah minyak hitam kurang. Ni saya selalu kena. Jadi untuk kes Subaru, saya dah test sebelum ni minyak yang okey untuk dia. Pertama, Mano Elite. Nombor 2, Castro H. Nombor 3, Motul. Dan ada beberapa minyak yang lain, saya lupa nama sebab nak cepat. Okey. Dan yang terbaru yang saya test, ini Subaru ketiga yang akan masuk minyak Yako. Yang pertama, kedua kita masuk minyak Yako. Sini sikit-sikit. Untuk Subaru biasa dia akan pakai 540 lah. So minyak Yako 540 VX600 fully synthetic. Yang ni saya dah test dekat 2 biji Subaru ni. Alhamdulillah. Respon enjin, tak payah cerita, tekan pergi. Enjin senyap, smooth macam enjin baru. Masuk dia tutup bonet je apa semua, apa pun tak bunyi. Ini yang best, yang shock. Memang kita rasa enjin kita tu macam ringan, macam lancar. Ni. Dan yang paling penting, dah 2 bulan test, alhamdulillah minyak tak kurang. Bila kita test balik, tengok minyak dia maintain. So maksudnya minyak Yako 540 VX600 fully ni memang sesuai untuk enjin Subaru. Maksudnya dia tahan panas. Tapi sebenarnya waktu saya test dengan kereta lain hari tu dan juga dengan kereta saya sendiri, memang saya tengok dia punya oil temp dia steady. Oil temp dia tak naik lah. So kat sini menunjukkan minyak ni memang tahan panas. Dan yang paling penting, minyak ni sebenarnya minyak rally. Kalau rally sorry batuk lagi. Kalau rally boleh pakai minyak ni. Dan minyak ni pun dah ada 522 rekod dunia. Tulis bahasa Perancis lah. Siapa tahu bahasa Perancis ni tolong translate sikit. Ini maksudnya minyak rekod dunia. So kalau anda pakai minyak rekod dunia ni, minyak yang dah established ni dekat enjin anda, terutama yang Subaru, memang anda akan dapat power. Memang enjin ni akan ringan, padu. Masalah minyak hitam berkurang tu insya-Allah boleh settle. So kalau siapa yang nak cari minyak Yako, macam biasa, boleh cari di Fizi Motorsport Sunway Ipoh. So dapat hari ni settle.